Mula rakaman. Okey. Okey, pertama yang kita kena buat adalah kita kena create. Okey, jadi 3 bahagian. So let's say kita nak belajar circuit dululah. Circuit. Okey. Basic circuit ni penting lah untuk belajar sebab awak projek melibatkan Arduino. So kat sini ada Arduino Uno. Okey. Awak boleh cari projek-projek dekat internet lah. Mana-mana awak projek kat internet, katakan nak buat auto okey, nampak? So awak ambil ni YouTube ni, awak just apa? Belajar cara buat ikut panduan dia. Okey, kita stop. Okay, semua ni tak real lah, ini adalah simulasi. Ni contohlah dia gunakan. So pastikan ada apa dia punya barang-barang dia nak pakai, cek sini, senaraikan dulu, cari. Arduino dah ambil satu. Arduino sama tak? Kemudian apa lagi nak ambil? Ni samalah dia punya button on off kan. Ini Arduino model lama Okey. Katakan awak nak buat digital. Carilah digital ni. Display, bateri. Nak pakai apa? Macam kes ni dia pakai apa, supply dia. Kita tengoklah. Okey. Ini contohlah. Berlatih guna ni. So, bila dah berjaya buat ni, okey. Okay, awak boleh tengoklah dia punya projek semua ni. Tiru lepas tu ambil projek dia kat mana kalau ada. Okey. Dia tak kongsi. Dia tak kongsi projek dia. Awak pun buat lah. Okey. So tajuk dia apa? Okey. Ambil sini, salin. Okey, pergi dekat. Awak boleh tak tunggu bahagian? Allah, susit semua betul. Tak boleh. Okey. So awak boleh juga cari lagi projek yang sama. Maksudnya yang sama orang dah buat, awak boleh belajar lah. Tapi jangan terus ambil projek yang sama. Maknanya belajar dulu cara tiru. Okey? Boleh? Okey, kita buat sorry, ni apa saya buat tadi? Circuit circuit kita boleh cari kat sini. Tadi yang kita buat tadi kan? Okey, kita boleh cari kat sini juga. Okey, kita pergi kat sini. Cari kat sini. Okey? Pergi kat sini. Okey, katakan nak gunakan door interconnect kan. Okay, cari. So dia akan jumpakan kalau ada. Carilah yang guna apa? Magnet. Kan? Okey. Cari. Ada tak? Okey, lepas tu siapa awak nak guna apa? Nak guna thumbprint. Cari thumbprint. Okey, ni tapi jangan abaikan ilmu dia tu. Okey. Cari untuk circuit. Nampak? Bagilah. Ada banyak projek, contoh projek. Boleh ambil lah contoh ni Arduino kan. Ni projek ni ambil lah. Mana-mana yang awak belajar. Ni pintu, ni gambaran lah, tapi kena tukarlah. Ni kalau ni tambah sensor contoh ambil projek. Okey. Lepas tu copy dan tinker. Okey. Saya tak galak awak buat sini terus. Belajar dulu cara buat wiring. Tahu tak cara nak buat wiring ni? Ni dah siap kan? Jadi awak tak nampak sangat. Sebaik-baiknya awak belajar buat wiring dulu. Ni ambil contoh. Okey. Cari dan search. Boleh? So, bila kita run start simulation dia akan berlaku lah projek. Sabar, sabarlah kena projek dia. Lepas tu kat sini the door close. Nampak? Dia nampak. Lepas tu dia punya kod kat sini. Nampak dia kod dia. Semua ada. Cuma tak boleh setakat ni je. Kena lengkap dengan modal lah, belilah apa-apa yang patut. Boleh? Kena buat Arduino juga. Arduino. Terpulang dari awal lah buat apa. Sekarang projek sekarang buat pintu kan. Benda ni kena ada. Kalau tak ada kena minta dengan Cik Ayub. Kalau tak ada kena belilah. Itu je kan modal untuk awak belajar. Awak jangan pula pandang benda ni membazir. Ini adalah awak punya pembangunan skill lah. Okey. Awak boleh, saya nak ajar macam mana nak buat penyambungan ni. Okey. Macam nak pasang wire. Tahu tak cara dia? Okey, macam nak kita belajar delete wire. Macam nak delete, tekan delete je lah. Betul tak? Kan? Sekarang kita nak stop simulation tu. Okey. Mana tekan delete mana? Tekan ni delete. Nampak? Kena buat wire, kena pergi point ke point. So tengok saya tunjuk contoh saya delete. Apa jadi? Wire hilang lah. Nampak? Rosak terus. Awak tahu tak mana yang awak delete? Awak boleh tekan undo balik lah. Okey. Point 6 hingga ke point. Masa awak edit kena stop simulation, janganlah awak edit kita kena. Okey. Point 6. Okey, cara nak pasang wire ni contoh saya buat wire palsu je lah. Awak pergi pada wire apa warna awak nak. Katakan saya nak warna yellow ataupun red. Nampak kan? Pergi pada point D5 ni. Gerakkan dia. Klik kanan, gerak. Awak kena cubalah. Pergi mana? Klik kat sini. Lepas tu boleh corner hati-hati. Bergantung internet lah. Kalau internet slow ni, sambung sini. Nampak? Contoh, nampak? Tu ada sambungan. Ni rosak lah letak ni kan sebab kita buat sambungan. Tak tahulah apa benda tujuan dia. Ini cuma latihan je. Boleh faham? Boleh cuba? Buat latihan dia, buat yang kosong-kosong. Okey. Bantu. Jadi bila awak buat ni dulu, kadang-kadang contoh saya buat baru lah. Ni baru
Mana baru? Sini kot. Okey, kita buat baru. Katakan saya buat baru. Belajar dulu yang basic. So, awak belajar basic tu buat apa? Banyak kan? Buat basic, kita create apa? Circuit. Okay, ni pada start dari zero. Macam mana nak buat dari zero start Katakan kita nak tengok bateri satu. Bateri. Ni basic lah. Ambil LED. Ada LED. LED. Ni LED. Okay. Ni contoh basic lah. Macam nak sambung kaki dia? Ni tanpa buat lah. Okay, ni negatif ni kita masuk je wire. Wire apa nak masuk wire? Negatif. Mesti ambil kita warna normal kan. Wire warna kat sini hitam. Contohlah hitam senang nampak kan. So mana positif mana negatif? Ni cathode mana anode. Tengok. Cathode ni sama mana? Cathode sama mana? Cathode kita sambung kat anode sambung kat kecil lah. Okey, ini contoh je lah. Tak apa, kita jadi awak belajar okey. So cathode kita sambung ke negatif. Contohlah. So nak sambung direct boleh tak? Boleh je. Tapi tak cantik lah kita nak tengok. Okey. Kita buat kemas sikit. Bagi lurus ke apa kan? Bagi lurus agak-agak masuk sambung. Buat ni sikit tak apa. Okey. Nak bajet kan. So yang ni pula, boleh tak cross? Boleh je cross, tak masalah. Tetapi tak cantik lah kan? So tukar warna, tukar pada red. Okey. Dia tukar, bagi tak payah cross ataupun boleh buatlah ke atas, tolak ke atas, tolak ke atas. Klik-klik je. Susah budak tak sekolah boleh buat ni, jangan risau. Awak lagi dah masuk JMTI dah, mesti boleh buat kan. Okey, sambung. Settle dah. Okey, kita start simulation. Apa jadi? Apa jadi? Yang LED tu dia akan menyala. Terbakar lah. Terbakar. Nampak? Tu maknanya simbol terbakar. Kenapa terbakar? Sebab direct terus. Ni 9 volt masuk LED. LED berapa spek dia kena ikut lah. Ni teori asal. Kena tahu lah teori. Jadi at least awak nampak. Sebelum jadi pasang litar tu, boleh apa? Boleh terbakar. Simple je buat simulation ni. Okay, kita buat start simulation. Macam mana nak baki? Pasang resistor. Supaya resistor ni yang terbakar. Berapa saiz resistor? Dengan tahu dulu. 1 kilo. Okey, letak. Kita letak resistor. Kita buat macam mana ni? Kita padam je lah. Nampak? Faham konsep elektronik basic ni? Okey. Sambungkan. Macam mana sambungkan wire? Sambung hitam tadi kan? Warna hitam. Hitam sambungkan. Sambung kaki ke kaki. Ni bergantung di internet lah juga. Sama je. Sama. Buatlah sopan sikit. Ada kona-kona. Okey. Okey. Apa jadi? Ni adalah semiconductor. LED adalah sejenis semiconductor lah. Okey, kita start, tekan start. Start. Barulah nyala. Maknanya ada susut nilai kat sini. Voltan sampai dengan tinggi sangat. Boleh faham? Ni resistor lah perintah. Tengah-tengah tulis ni tak boleh baca. Okey. Yang kali tunduk-tunduk sikit. Faham? Awak nampak? Nampak dahsyat. Awak ada salah spek ni. Kena spek baru. Okey, boleh? Faham tak ni konsep simulation? Sama juga bila awak buat UNO ke buat apa, kita boleh buat macam ni. Apa dia punya risiko? Apa-apa silap wiring dia terbakar dalam simulation. Tak adalah bahaya sangat. Boleh? Ataupun boleh guna blender atau blender pun boleh tak nak guna, tapi blender Pintu tak payah buat. kena buat lah. Ini benda yang sama lah kena buat. Dua benda kena buat. Satu kena buat pintu, pasang skru-skru semua berdasarkan video kita kongsi itu. Pasang skru-skru semua, buat wiring lebih kurang. Wiring saya akan tunjuk kemudian. Okey, dah confirm siap pasang. Bila siap ni lah. Ini pun susah. Siap. Betul tak? Ini tak you kena buat serentak. Ni masa kat rumah boleh. Janganlah you fikir ni satu siap satu. Lepas tu otak you tak mau fikir yang lain. Kena buat ni dan juga kena buat apa? You punya portfolio semua, report, sebanyak kerja. Jadi student ni untuk latih supaya kita jadi banyak. Apa tu yang untuk latih banyak kerja? Supaya otak you kuat. Latih. Kalau you selama ni berlatih untuk tidur, berkhayal, game semata-mata, you akan cekap main game. Betul tak? Kan? Tapi adakah you boleh dapat setiap hari menang? 10,000 setiap hari menang. Berapa lama nak tunggu 10,000 tu? Tahun depan pun menang sekali. Kalau menang lah. Macam mana? Tiap-tiap hari main bahaya. Efek dia boleh sawan tu. Kan? Efek main game ni. Banyak kes kat internet awak tengok. Budak-budak jadi sawan sebab main game berlebihan. Dia jadi apa? Leprosi. Sawan akibat main game ataupun dipanggil screen time lah. Screen time berlebihan. Kat sini banyak kesan-kesan dia. Okey? Kena ada rehat lah. Rehat dengan betul ni, rehat berlebih nampak ni jadi sawan macam ni. Contoh tu.
Risauan. Dia kekal nak sembuh dah susah lah. Jadi kejar otak. Ni lah. Anak main game sama 9 jam tanpa henti. Itu yang dia dapat. Tapi kita dapat lah. Badan rosak otak. Kan? Nampak tak? Nampak tak kesan buruk dia? So ini sama juga tapi kena pandai urus lah. Jangan main game sebila tips nak buat ni tak larat lah. Yang ni kena buat masa bila latihan ni. Masa bila lah report masuk lah. Ni contoh ni saya bagi contoh mudahnya. You kena kembang sendiri lah. Masuk report lah. Masuk report sebagai bukti latihan you. Latihan you macam mana you nak dapatkan sehingga akhir you boleh buat projek. Kalau you lambat, lagi semester depan kena buat. Lagi you lambat datang-datang sini termenung banyak. Tengok TV tengok. Bila saya tunjuk tak mau faham juga. Tak mau buat juga. Okay? Dah tahu dah dekat dah sebulan dekat hujung semester dah ni. Lagi 2 bulan tu kot. Rasa tak cukup, rasa tak apa, tambah semester lagi bayar duit lagi. Obviously kedekut dengan swasta you bayar sampai 17,000, 19,000. Tapi dapat ilmu kan? Dapat ilmu. You harga tak tidak ilmu tu. Sekarang tak atom tak boleh pakai juga. Bayar berpuluh-puluh ribu duit habis tak boleh pakai. Loan pun kena bayar juga kan? Tak payah bayar. Bayar. Mau lari ya? Bila nak bayar? Macam mana you belajar tak dapat ilmu yang boleh cari kerja. Lepas tu kerja boleh tak ada tak orang sanggup upah you buat kerja? Ada? Tak ada lagi kan? So you kena buat kerja dapat kemahiran tu sampai peringkat orang sanggup upah you buat kerja. That's purpose of TVET. Boleh faham tu tujuan TVET. Kalau you just belajar sama macam akademik buat research tak habis. Lepas tu bila nak kerja tak nak. Okay? Ni contohlah ni kita start simulation Nampak? Konsep asas yang saya cerita lah. Ini bateri lah. Ni semiconductor. Kalau saya pasang terbalik pula, you boleh buat uji kaji sendiri kalau nak belajar. Tapi tak penting lah nak cepat nak siapkan buat report ni. Cuba banyak contoh. Dia ada programming dah, ada semua dah buat kod dah. Ini macam ni lah kalau last kali. At least you kena, lepas tu real pun kena macam ni lah. Jangan real tak buat. Ini macam ni je dia. Mana Lita? Ini. Boleh ke? Tujuan Lita ni apa? Untuk bagi faham dan elak kemalangan bila you buat wiring. Okay, you confirm ikut je arahan. Sebab dia cantik, warna pun cukup cantik pak. Ada warna-warna dia semua kan. Macam mana nak buat simpang ni? Simpang ni satu hal yang ni. Contoh ada. Report. You kena tanya senjata tengok dekat library saya dulu. Itu kan saya tunjuk kat library macam mana buat report. Dia bergantung tajuk lah beza-beza. Ada contoh. Tu contoh dalam library. Ada? Banyak lah. Boleh tengok lah. Tidak pun tengok kawan-kawan you macam mana. Kawan you semua tak siap semua. Cuma hanyut. Belum lagi. Semua tak siap. Tanya. Itulah bahaya. Jangan ikut mereka. You kena ingat, you bukan macam mereka mungkin yang normal kan. You sakit sikit kan. Kena dapat surat OKU lagi bagus lah. Dapat settle. Okay. So benda ni you kena belajar guna. You punya sendiri lah. Pakai handset boleh. Pakai apa? Handset kecil sangat Pakai laptop boleh. You ada laptop kan? Semua anak orang kaya kan? Tablet pun boleh. Semua boleh. Ada laptop? Ada tablet? Laptop dah. Guna laptop. Belajar guna. Okay, saya bagi link Ni ambil belajar macam mana guna. Okay. Cuma you masuk kelas dulu masuk kelas. Masuk kelas register dulu saya baru dapat masuk. Ni sebab semua dalam kelas saya. Dah kasih dah dalam Telegram. Okay. Ni contoh lah. Okay. Boleh. So saya stop dulu saya punya rakaman ni. Nanti you tengok balik lah kalau you nak faham apa yang. Sebab you nak buat lepas tu letak sebelah. Tengok balik rakaman ni yang basic lah. Lepas tu cuba sendiri expose ni macam mana nak masuk wire, nak delete wire dan juga bergantung pada sambungan internet lah. Jadi sebab ini internet punya base. Kalau you nak pakai Blender dia tak sambung internet lah. Macam Blender tak sambung internet. Tapi Blender orang nak belajar lagi susah lah sebab dia lagi open. Sebab dia 3D. Untuk buat Lita. Okay, untuk buat Lita pun boleh ada force. Contoh kalau you nak buat guna Blender, contoh Blender, tunjuk Blender lah. Blender untuk buat Lita. Okay. Okay. So tapi Blender dia lipati banyak benda lah. Dia ada banyak fizik punya case lah. Ni Blender lah. Korang belajar. Okay. Okay. So dia ada masukkan kita boleh add force kat sini. Contoh saya letak lampu kat sini, lampu kan. Lampu nampak lampu nyala. Okay. Boleh tengok, boleh nampak lah kesan lampu semua tu. Nampak kesan lampu. Ni tak lampu ni kesan lampu. Lampu tu ada nak. Lampu tu gerak. Dia boleh nampak lah. Kalau macam pintu nak gerak, kita boleh buat gerak. Okay. Okay. Ini contoh lah. Contoh mudah lah ni. Okay. So dalam ni kita boleh add dia punya force field. Sama ada kita nak pakai force daya, wind, magnetic. Yang ni kita buat pintu kan, harmonik ataupun ni lah. Semua ni lah.
So macam force ni mungkin elektrik lah. Magnetik macam kesan magnetik lah, efek lah. So ni banyak kena nak belajar lah, susah lah. Okay. Jadi bagusnya apa? Senang lah kita buat pintu nanti. Ataupun automasi sistem. Terus dia boleh buat secara simulasi. Dia simulasikan secara fizik. Okay. Contohnya saya buat projek yang inilah kan. Ni projek ni. Saya buka yang lain lah. Yang projek saya buat lah. Nak tunjuk lah macam mana kan. Okay. Yang ni lagi senang lah sebab dia 2D je. 3D lagi complicated lah orang nak belajar pula. Nak belajar gerak kan. Betul tak? Lebih senang untuk buat projek lah. Untuk belajar untuk kerja cari makan lah. Betul tak? Okay. Jom kita buka. Kita buka apa tadi? Kita nak buka projek yang saya buat lah kan. Tunjuk. Contohnya saya buat projek motor. Basic lah kan. Okay. Mana projek kat sini? Saya simpan kat mana? Sini eh? Tak ingat simpan mana. Simpan kat sini kot. Ada. Ni kat sini. Ni untuk motor lah. Saya buat untuk motor. Okay. Buka pakai. Pula je. Okay, buka pakai apa? Buka dengan 4.0 lah. Okey, ni blender lama lah. Yang tadi tu ni. Ni contoh motor lah, nampak? Motor. Okey ni. Contoh lah. Ni tadi saya tahu yang second ni. Ni second. Second ni. Cuba saya boleh pergi pada bahagian layout. Layout nampak ada berpusing. Nampak saya pusingkan dia. Itu pusing. Ni bekalan kuasa. Ini pusing. Nampak? Itu pusing. Ni contoh projek-projek simple basic lah, tanpa switch, tanpa apa. Tapi dia apa? Dia 3D lah kan, betul tak? Okey, nampak? Ni contoh lah. Orang nak belajar ni banyak sangat, tak payah. Concentrate bahagian yang saya beritahu tadi lah, single cat tadi. Boleh eh? Okey, kita stop rakaman.